Hari ni jom saya bawa korang makan di satu restoran yang makanannya sangat sedap. Kalau korang dari Sarajevo ke Travnik, mesti korang akan nampak restoran nama dia Kod Fehre. Hari ni saya dengan family, kakak, abang saya yang datang dari jauh juga, mak dan anak buah, kita orang pergi makan-makan di sini. Kalau korang nak cuba makanan Bosnia yang sedap, saya rasa wajib juga korang singgah dekat sini sebab kebanyakan orang pun mesti akan pergi ke Travnik. So dari Sarajevo ke Travnik, korang mesti akan lalu juga restoran ini. Korang bolehlah cuba. Tapi serius juga kalau korang datang dekat sini mesti kena cuba salah satu dessert tradisional Bosnian. Okay, ada macam-macam dan sangat sedap. Serius tau. Okay, ini family saya. Kakak, mak, abang ipar, anak buah, kakak ipar. Sementara tunggu makanan, ambillah gambar sekejap untuk kenangan. So, ini pun adalah makanan ini. Nama makanan pura. Ini cevapi u kajmaku. Ini juga goulash dengan mashed potato dan rice. Ini adalah stuffed meat and chicken tenders. Okay, so itu adalah makanan-makanan yang kita orang order. Portion dia memang besar. Saya rasa kalau orang Malaysia pun satu makanan ni boleh kongsi 2 orang juga. So itu sahaja untuk kali ini. Kalau korang ada soalan, korang komen je lah di bawah. Cara makan macam ni memang sangat-sangat sedap. Bismillah.